sedia untuk mulakan perlumbaan bagi 32 pelumba untuk dilepaskan. 4 merah. Jantan nombor 3 yang kita akan lihat di hadapan bermula dengan baik Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah yang menurun laju di hadapan di tempat yang pertama untuk menuju ke selekor yang pertama. Adam Daniel Abdul Fattah tempat yang kedua, tapi nombor 3 yang berada di hadapan Raja Abdul Rakib mengkakang kedudukannya untuk berada di hadapan. Nombor 1 yang berada di belakang untuk Abdul Malik Reza yang cuba masuk dan berjaya untuk lepas masuk selekor pertama berada di hadapan. Abdul Malik Reza pelumba yang mencatat masa terpantas semalam sewaktu latihan. Dia berjaya memintas Raja Abdul Rakib ternaik tempat yang pertama seketika. Kerana dalam perlumbaan ini banyak kali kedudukan di hadapan akan berubah. Ya, permulaan ni nampak macam start yang baik dari Raja Abdul Rakib, tapi Malik Reza nampaknya dia ada lagi kelebihan dalam feeling dalam kategori R15M. Tapi sekarang ini di bahagian dalam nombor 9 Adam Daniel akan naik ke posisi yang pertama di selekor keempat. Cantik dari Adam Daniel, dia ambil line yang nampak clean overtaking move. Sekarang ni Raja Abdul Rakib turun ke tempat kelima sekarang ni. Ya, kedudukan di awal yang pentingnya bagi mereka dalam kelompok di hadapan. Satu kelompok yang besar di turn 6 sekarang menuju ke selekor yang ke-7. Yang penting kerana di atas kita lihat cuaca agak baik. Tak ada tanda-tanda hujan akan turun. Dan ini akan bolehkan perlumbaan dilangsungkan 7 pusingan. Semuanya untuk perlumbaan ini mereka di turn 8 sekarang. Di peringkat awal kita akan lihat sama ada mereka akan dipecahkan dalam 2 kelompok ataupun satu kelompok besar di hadapan dulu. Akan halang nombor 9 tadi, tapi di selekor 9 di sini yang kedudukan rapatnya agak sukar sikit. Hati-hati sedikit bagi ke semua pelumba. Oh, ada seorang pelumba yang agak wide. Itu nombor 9. Itu adalah Adam Daniel yang berada di hadapan sekarang. Macam Rakib apa ni, macam ada struggle sikit Rakib untuk maintain dalam form group. Tapi sekarang ni kita nampak yang top 4 tengah cuba untuk makan satu jarak dari kelompok di belakang. Cuba untuk menyelamatkan diri, cuba untuk melarikan diri sedikit bagi 4 pelumba di hadapan. Ini satu yang kita tahu agak sukar untuk mereka lakukan dalam perlumbaan ini. Begitu 4 pelumba di depan yang cuba. Itu ada nombor 9 Adam Daniel. Kemudian Ahmad Malik Reza juga di dalam di kelompok yang pertama ini nombor 1. Ini di mana Raja Abdul Rakib. Dia telah pun berada dalam kelompok yang kedua, tapi Daniel dah kembali dari satu kelompok yang besar. Ada sukar untuk lari dalam kelompok ini. Dalam one make race, especially dengan CC 150 memang agak susah untuk lari. Sekarang ni ini adalah ujian pertama. Ini lap pertama kita ada 6 pusingan lagi. Ya. So yang paling penting adalah lap yang terakhir. Ya, Abdul Rakib yang dalam kumpulan nombor 3 berada di belakang. Di depan sekarang yang mendahului perlumbaan ini giliran nombor 8 untuk berada di depan Muhammad Ikram Tani yang berada di kedudukan tempat yang pertama. Memang kalau kita saksikan kedudukan ini akan berubah selalu, tapi yang penting untuk mereka berada dalam kelompok hadapan dan kalkan kedudukannya sampai di lap yang ke-7 nanti. Dia dapat slipstream di selekor ketiga. So sekarang ni peluang untuk Adam Daniel di selekor yang keempat. Lagi sekali dia akan cuba untuk cari laluan dalam dan tapi Malik Reza dia lagi kuat dengan bahagian braking. Dekat ni Malik yang berada di hadapan. Mereka berada di turn 5, turn 6 sekarang. 9 tu yang lebih tricky sikit untuk ke semua pelumba kerana kedudukan yang rapat antara mereka di situ. Ketika 9 naik ke 10. Dengan racing line masing-masing mereka memilih berbeza. Emission Al-Riz sekali dari emission di selekor 5 ke 6. Jadi naik ke top 8. Belakang melihat di mana kedudukan. Oh, ada seorang pelumba, 2 pelumba, 3 pelumba jatuh di belakang.
9 hadapan kali ini Adam Daniel Abdul Fattah yang berada di hadapan tempat yang pertama. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi 1, 3, 4 yang mulai merapatkan diri. Sementara di belakang insiden yang menghasilkan 4-3 pelumba yang terkeluar dari perlumbaan. Tapi di depan Daniel nampak sekali lagi 4 pelumba ni cuba melarikan diri. Tadi mereka dah menjarakkan diri tapi dapat dikejar kembali ketika sampai di turn 15. Sekarang sekali lagi mereka cuba untuk lari daripada kelompok di belakang. Sekali lagi nampaknya maybe selepas insiden yang berlaku di Selekor 7 dengan 8 berpeluang untuk menghubungkan satu jarak, tapi agak sukar kerana kita ada dua laluan lurus yang sangat panjang, 2 km long straight di tahan terbangsa Sepang. Tapi nampaknya so far sekali untuk masuk Selekor 15 ada jarak. Wah, Muhammad Rida dia cukup agresif. Di Selekor 15 dia cuba ambil inside line. Wah. Dan Haris Hafiz forced to wide. Ini adalah kedudukannya dalam 5 pelumba di hadapan dan sekarang 12 adalah Adam Haris Hafiz yang mendahului perlumbaan Abdul Malik Rida, Ahmad Ikram Dani, Ali Imran, Muhammad Hizul Hijri dengan Adam Daniel Abdul Fattah. Ada 5 pelumba, sementara kita nampak Raja Abdul Rakib sama dengan Muhammad Farhan, Nakib Ahmad Faiz yang mengetuai kelompok di belakang. 5 pusingan lagi akan tamatkan dengan kedudukan 5 pelumba di depan ni cuba untuk membuatkan satu jarak, tapi rasanya agak sukar kerana belakang semakin hampir dengan mereka. Mainkannya jika mereka dapat melakukan kelajuan yang lebih baik lagi. Abdul Malik Rida yang berada di depan sekarang tempat yang pertama. Sebelahan sedikit. 1, 2, 3 dan 4. 5 pelumba ni nampak macam sudah ada satu keluar kumpulan di depan Daniel. Mereka dapat buat. Dia bergantung saja kalau dapat lepas di Selekor 15 nanti, situ yang menentukan. 2 pelumba di belakang, Ratu Raja Abdul Rakib dan Farhan Nakib Ahmad Faiz. Dan baru Selekor baru ada kelompok pelumba yang lain. So jadi pelumba di depan ini yang sedang buat satu kumpulan besar. Biasa mereka akan buat begini dan akan cuba larikan diri, selamatkan diri masing-masing untuk adalah kumpulan di hadapan untuk menuju ke pusingan terakhir untuk mereka battle bagi menangi perlumbaan. Dalam perlumbaan ini nampaknya adalah dia yang paling penting adalah adaptation dalam conditions. Sebab kita tahu sekarang ni drying conditions, ada sebahagian litar yang dah nampak clear dry line, tapi ada tempat yang still agak basah. So masih ada pelumba yang masih tak confident dengan certain areas. So sekarang ni kita boleh nampak yang ada top 5 sekarang ni memang semua nampaknya tidak ada masalah dekat setiap selekor. Kita boleh nampak Ahmad Malik Rida dari awal tadi dia nampak confident dengan dia punya attack mode. Jadi minta di belakang sikit, tapi dapatnya memang kelompok yang agak besar di belakang mereka, kerana saya rasa Raja Abdul Rakib dia mengetuai kumpulan yang kedua, nombor 3. Nombor 3 di kumpulan yang kedua itu Raja Abdul Rakib. Ya. Tapi di depan 5 pelumba ini yang cuba mengikori. Raja Abdul Rakib telah pun mulai sampai dengan kelompok di hadapan. Dia cuba untuk merapatkan dirinya dengan kelompok di hadapan ini untuk jadikan kelompok yang besar kembali dapat Daniel. Tadi kita ada 5 pelumba yang dapat jarakkan diri, tapi because ada 4 lap lagi, jadi sempat untuk sampai yang belakang ni masuk dalam kelompok di hadapan. Dengan conditions yang yang berubah dengan setiap pusingan, kita akan ada dua half untuk race ni. So boleh nampak pada awal tadi dengan condition yang masih tricky, agak sukar, tapi sekarang ni Raja Abdul Rakib dia dah jumpa rentak dia dan dia akan cuba untuk sampai di depan. Ini adalah satu taktik yang kita nampak dari Rakib.
dia akan dapat rhythm dia lambat sikit, tapi bila dia sampai akan suka untuk kejar. Sekarang ni Ahmad Malik Rida, dia nampak selesa di depan. Tapi dia melakukan kelajuan yang jauh lebih baik pada lain-lain pelumba waktu kelayakan. Tapi dalam perlumbaan ini adalah cerita yang berbeza. Sekarang kita ada kelompok yang besar juga, tapi nampak kembali pecah dengan Raja Abdul Rakib masuk dalam kelompok yang pertama ini. Ini kelompok yang kedua yang kita lihat sekarang, menuju ke rekod yang ketujuh. Memang 9-10 tu yang di penghujung nanti, ketika keadaan penantaya dan Melayu memulihkan kesan dan pelumba mula untuk push diri mereka, situ yang akan menguji keadaan masing-masing. Kelompok di hadapan Raja Abdul Rakib mula untuk langkah untuk berada dalam kelompok hadapan. Jadi kita semakin hampir ke penghujung, itu yang penting untuk mereka lakukan. Ada seorang pelumba yang keluar wide sikit, kembali inside perlumbaan. So kita halfway untuk perlumbaan ni, kita still ada baki 3 pusingan selepas ni. So kita akan dapat first rehearsal untuk sektor 15. Betul. Itulah time yang paling penting untuk attack. Tapi dia bukan hanya untuk overtake di sektor 15, dia kena ada good exit bila nak sampai dekat front straight. Tapi itu again Daniel, orang yang kata bahawa kalau kedudukan begini pun kadang-kadang berada di belakang keluar dari sektor 15 pun bagus, tu pakai slipstream. Sekarang Adam Daniel dengan Adam Haris nampaknya macam mereka cuba untuk buat satu plan untuk baki 3 pusingan ni. Sekali ni Ahmad Malik Rida sekali lagi dia sampai di depan. Tapi ni Ahmad Malik Rida dengan setiap pusingan dia boleh berada di dalam top 5. Ya. Tu Raja Abdul Rakib telah pun sampai di bahagian hadapan. Yang kita lihat itu nombor 3. Agresif dari Rakib. Rasanya Rakib memang dia dah sampai dalam zon selesa dia. Dan sekarang ni Rakib akan cuba untuk naik ke tempat pertama. Dia dengan Ikram Dani sekarang ni pada kedudukan 1 dan 2. Tapi Ikram Dani yang berada tempat yang pertama. 3 pusingan lagi untuk ditamatkan dalam perlumbaan. Dan satu kelompok yang besar sekarang ini, ada berapa tu? Ada 12 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat antara mereka. Sebelas pelumba kurang dari 1 saat. Kemudian 12 pelumba kurang dari 2 saat. Itu kedudukannya rapat di hadapan dia dalam kelompok besar ni. Ya, kita akan ada proper battle, yang kita akan nampak proper overtaking maneuvers dalam baki 2 pusingan nanti. Sekarang ni baki 3 pusingan untuk berjaya sempur Yamaha R15M Race Elite. Dan sekarang ni Rakib, dia cuba di seleko 4. Dia akan masuk dalam inside line, tapi Ahmad Malik Rida masih di depan. Rakib tidak dapat line yang bagus untuk seleko keempat. Still ada peluang untuk semua yang ada dalam top 11 sekarang ni. Kadang kalau biasanya dalam perlumbaan macam ni, pelumba yang tidak sebut nama tu yang boleh berada di hadapan. Kerana kita biasa akan memberikan tumpuan pelumba-pelumba yang mendahului di hadapan ini. Tapi jangan lupa nombor 11, Nuzul Adi, Ahmad Sudin, Sazil Akif Hakimi nombor 10, Ali Imran Muazzul Hijri nombor 9. Kesemuanya mereka ini ada peluang kerana perbezaan kurang dari 1 saat antara mereka terpulang ketika keluar di selekor 15 nanti. Posisi mereka ketika keluar dari selekor 15 itu yang penting. Selekor 9 sekarang ni kita masih nampak yang ramai tidak mahu ambil risiko di contoh macam di selekor 9 ataupun di selekor 4 atau 15. Tapi dengan baki 2 pusingan itu adalah time yang kita akan nampak attack mode. Sekarang ini adalah nombor 2 Nuzul Adi Muhammad Sudin. Satu pelumba yang kita tahu ada potential untuk bagi cabaran di depan. Imran juga yang pernah podium di kategori 116 tahun musim lepas. Ini pun kita kena ambil perhatian. Ya, satu pelumba yang sangat besar di depan sekarang. 11 pelumba. Kurang dari 1 saat. Selepas ini bagaimana? Selepas ini kita ada preview untuk mengepasi selekor 15 untuk menuju ke gasan penamat. Satu kelompok yang sangat besar untuk mengambil selekor 15 ini, kerana litar ini juga litar yang lebar untuk perlumbaan ini. Jadi mereka ada segalanya boleh mereka pilih sendiri untuk masuk turn 15.
Ya, Dia Rakib cuba di segi 15. dan yang masih sini racing untuk menuju ke gasan penamat nanti. Slipstream sangat penting di sini untuk mereka dapat. Tapi Raja Abdul Rakib nampak dia laju kerana badan dia tubuh kecil, ada kelebihan yang ada untuk mendapatkan kelajuan maksimum dalam petutan yang pendek untuk sampai ke gasan penamat. Ya, mungkin itu tadi rehearsal untuk Rakib. Dia cuba untuk ukur whether dia boleh dapatkan lead dengan maintain. Dan nampaknya kalau dia guna taktik itu, nampaknya macam dia boleh maintain dekat depan. So kita akan nampak second rehearsal sekarang ni untuk Rakib. Tapi lagi sekali di depan 1 dengan 2 ada Maris Hafiz dengan Ahmad Malik Rida. Ini adalah dua pelumba yang kita sentiasa nampak dekat depan kelompok sekarang ni. Dengan Muhammad Ikram Dani yang juga dia selalu ada di top 5. Kita ada 10 pelumba kurang dari 1 saat, 12 pelumba kurang daripada 2 saat. Itu kedudukan di Lita sekarang ini di bahagian hadapan. Kedudukan ini pasti akan berubah sekali lagi dan kita akan lihat nanti selepas tamat lap ini kita masuk ke lap yang terakhir. Sekarang mereka berada di 6 dan 7. 1 Malik Rida sentiasa berada di depan. Dia nak kontrol perlumbaan dan pada kedudukan yang dia boleh mengawal ketika keluar di sele kotak akhir nanti, itu yang mungkin dia cuba lakukan. Tapi kedudukan yang rapat antara pelumba lain di belakang ini juga sekarang ini tengah mencongak strategi di kepala mereka bagaimana untuk mereka keluar di sele 15 nanti. Untuk masuk ada 14 daripada 14 pun sudah mula lawan lurus menuju ke sele 15 itu. Sekarang kita boleh nampak ada tekanan dari semua pelumba. Mereka akan cuba untuk naikkan aggression dalam setiap selekor. Sekarang ni saya nampak tadi Adam Daniel dia cuba untuk kan the right line yang boleh nampak aggressive maneuvers dari Adam Daniel. Ini adalah masa dia untuk mula attack. Wah, Adam Daniel dan dia dapat racing line yang cantik dengan rolling speed yang tinggi, yang dia naik lagi ke posisi yang kelima. Tapi lebih penting atas sampai di sini dan untuk ke turn 15 selepas ini. Sini yang akan kita saksikan. Ketika mereka masuk di sele 15 dan keluar pada kedudukan yang rapat dan buat masa ini di hadapan nombor 8 Muhammad Ikram Dani yang berada di kedudukan tempat di hadapan. Ini adalah rehearsal dia untuk final lap yang akan datang ni. Okey. Kedudukan yang dapat antara mereka. Mereka masuk di lap yang terakhir sekarang ini. Masuk ke pusingan terakhir. Menentukan siapa antara barisan pelumba yang sekarang ini kedudukan dia ada 9 pelumba dan kurang dari 1 saat dan 12 pelumba kurang daripada 2 saat yang dipisahkan untuk perlumbaan ini. Kalau selalu dalam perlumbaan kita panggil striking distance pada kedudukan untuk lintas. Yang ini semuanya striking distance. Ya, yang kita lihat dari Adam Daniel yang duduk di belakang kelompok saja untuk sepanjang perlumbaan ini, dan sekarang ni dia cuba untuk attack. Tapi seperti biasa dalam perlumbaan ni, kita nampak Adam Haris Hafiz dengan Ahmad Malik Rida di depan. Tapi yang sampai juga Ali Imran yang cuba untuk attack sekarang ni di depan. Ya, kita peringkat awal kita tengok macam mana kedudukan, tapi di depan Malik Rida ni sentiasa di depan. Tapi kita tengok siapa yang mulai sampai. 12 adalah Adam Haris Hafiz yang mulai sampai. Mana Adam Daniel tidak nampak lagi, tapi yang berada di depan Zaifi Adli Syafendi yang tadi tiba-tiba berada di depan. Itu juga akan kita bagi tumpuan. Ali Imran, Raja Abdul Rakib, Syazil Akif, Ikram Dani, Arfan Ashraf. Di hadapan yang sekarang kalau nak kita lihat mereka perlu bergerak lebih awal, tapi baru masuk di 8. Sekarang ini di turn 8. Yap, juga 9 sekarang Daniel. Di sini mereka perlu bergerak untuk Raja Rakib yang masih lagi berada dalam kelompok di dalam. Kerana sekarang ni yang penting untuk berada pada kedudukan yang dia boleh keluar. Dan tidak melakukan kesilapan di turn 9. Itu penting terlebih dahulu.
dari Ali Imran cukup agresif di selekor 9. Ahmad Malik Rida cuba untuk dapatkan inside line, tapi sekarang ini di bahagian dalam Adam Haris Hafiz akan attack di selekor 11. Dan Ali Imran yang kita tidak sebut sangat sepanjang perlumbaan ni, dia dah dalam mode untuk attack. Sekarang ini dia kembali ke depan. Siapa yang berani untuk buatkan di turn 14 menuju ke 15 sekarang, dan penentuannya di sini di mana ada 12 pelumba yang sekarang akan bergerak menuju ke turn 15. Di bahagian hadapan sekarang ini nombor 6 yang di depan nama Ali Imran yang sekarang mendahului perlumbaan, tapi di belakang Ali Imran nombor 9 adalah Adam Daniel. Oh, kalau ini kita nak lihat suka daripada depan 12 kurang di sana Adam Haris. Dan untuk keluar daripada selekor yang ke-15 ini untuk di hadapan sekarang nombor 1. Itu beranda juga bersebelahan sekarang. Nombor 6 Ali Imran telah pun mengangkat tangan kerana dia yakin untuk menangi perlumbaan ini. Bawa Ali Imran, Muhammad Abdul Hijri dengan Ahmad Malik Rida tempat yang kedua, 3 Muhammad Ikram Dani. Seperti yang dan katakan tadi yang tidak ada pelumba yang kita jarang sebut, Ali Imran Abdul Hijri kerana berada di belakang di penghujung, dia berjaya untuk memenangi perlumbaan. 11 pelumba yang masing-masing boleh menangi perlumbaan ini. 11 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat.